Sungai adalah sumber kepada kelestarian kehidupan manusia sejak berzaman lagi. Cintailah sungai kita merupakan slogan yang sangat popular pada tahun 1980-an dan juga awal tahun 1990-an. Ia ringkas namun memberi 1000 makna yang jelas agar kita mendalami erti katanya. Justru slogan itu wajar diterapkan lebih-lebih lagi kepada golongan generasi baru. Betapa pentingnya, apatah lagi tenaga anak-anak muda ni sangat diperlukan sebab di mana kita nak memupuk kesedaran bukan saja dalam satu peringkat tapi dalam pelbagai peringkat supaya pentingnya kita memberikan kesedaran dan juga pengetahuan tentang alam sekitar. Hari ini, skuad Cintai Alam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bersama skuad Rakan Muda Fitness Cinta Alam bekerjasama dalam memantau kebersihan sungai terutamanya Sungai Kelang, Kuala Lumpur. Program itu diadakan sempena sambutan 50 tahun Jubli Emas Bandaraya Kuala Lumpur dan bertujuan memupuk kesedaran generasi muda untuk terus menjaga kelestarian alam bersama. Sejuta harapan daripada anak-anak muda zaman sekarang. Kita sama-sama turun padang, bersihkan sungai kita. Seperti yang di luar, contoh luar negara, so negara kita sendiri, kita angkat martabat tu. Sungai bukan sahaja satu tempat rekreasi, namun sungai boleh menjadi sumber janaan ekonomi melalui pelancongan bandar. Ini merupakan FT Cleaners Truck. Dia pelbagai guna punya truck, bukan sahaja boleh bersenam melaksanakan program yang berbagai di satu lokasi. Okey, selain itu kita akan ada jualan juga di bahagian belakang. Rakan muda, yakin boleh?